Ramai nampak penternakan kambing ni mudah, tapi sebenarnya setiap hari penuh kerja dan cabaran. Penternak bukan sekadar bagi makan, tapi perlu jaga kesihatan kandang dan pemakanan kambing dengan betul. Dari pagi lagi, kambing perlu dijaga rapi, makanan cukup, air bersih, dan kandang sentiasa dipantau supaya ternakan kekal sihat. Kandang yang kotor boleh sebabkan penyakit mudah merebak. Rumput natia jadi makanan utama kerana tinggi serat dan baik untuk penghadaman kambing. Sebab tu proses potong dan capa rumput penting. Cepat, jimat masa dan kambing lebih mudah makan. Tinja kambing pula bukan sekadar buangan. Kalau diurus betul, ia boleh dijadikan baja organik yang baik untuk tanaman. Antara saat paling berharga bagi penternak, bila kambing selamat melahirkan anak. Anak kambing perlukan penjagaan rapi supaya membesar dengan sihat. Penat lelah, rasa berbaloi bila nampak anak kambing sihat dan aktif membesar setiap hari. Penternakan kambing bukan sekadar cari untung, tapi tentang kesabaran, disiplin dan kasih sayang pada haiwan ternakan. Kalau korang minat dunia penternakan dan kehidupan kampung, follow untuk lagi video ladang sebenar. Ini anak kambing yang baru lahir hari tu